Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun 2025 Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang telah berjaya mengutip zakat dan wakaf. Jadi saya dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga kerja Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang yang telah bertungkus lumus selama 365 hari bagi memastikan sasaran yang diamanahkan oleh Majlis Ulama Islam dan Adat Dasam Melayu Pahang kepada Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang berjaya dicapai. Dan dalam waktu yang sama juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada 107,000 pembayar zakat dan kepada 10,700 orang pewakaf negeri Pahang yang bersama-sama dengan kami yang mengukir sejarah pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sebaik-baik ganjaran di dunia dan juga di akhirat ke atas zakat dan wakaf yang telah dilaksanakan. Sekian, insya-Allah kita akan berjumpa dalam lembaran baru 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2026 dan insya-Allah pada tahun 2026 kita akan membuat sedikit lonjakan demi manfaat asnaf dan ummah di negeri Pahang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.